batinkan yang zahir, zahirkan yang batin, tambah. Batinkan yang zahir, zahirkan yang batin. Zahirkan yang batin. Yang batin dia apa? Dia terangkan. Yang zahir nampak depan mata ni, batinkan, tutup. Itu maksud dia. Kau tutup kau dengan makhluk, kau terbuka dengan dia. Kau terang dengan makhluk, kau nampak makhluk aja, ya, sampai teram pun kau tak kenal, natang tu. Kau joget mengamal, gila tu Malaysia. Geram kau tengok tu, Anwar gila babi tu. Dia dengar gila babi tu. Setan tu. Orang Islam kau lanyak bunuh Islam, kau berjoget depan dia. Tak ada hati perut punya manusia. Allah. Habis dia. Mana batinkan yang zahir, zahirkan yang batin. Batinkan yang zahir. Ni, yang zahir makhluk ni kan, nampak ni, tutup. Mana? Tutup. Sembunyikan. Mana di kalbi kita, jangan rasa apa. Ada makhluk, tak ada makhluk, serupa. Makhluk menghadap kita, tak ada rasa apa dengan makhluk. Mana dah tutup. Kau tutup dengan makhluk, kau buka dengan dia. Adapun dengan dia yang batin, yang nampak tu, terangkan. Terangkan konteks rohani kamu dengan Tuhan. Angkat, biar dia terang, seterang-terang. Maka sampailah kau kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kekal ke duduk yang zahir dia, biar ayat dia. Itu dia kata, ghaib nazar al-khalqi ilaik bin nazarillahi ilaik. Wa ghib an ikbalihim ilaika bi ikbalih ilaik. Ghaib nazar al-khalqi ilaik. Lenyapkan pandangan makhluk pada kamu. Itu. Yang zahir tu lenyapkan, buat tak rasa je. Yastawi indahu, dia sama bagi dia, ya. Sama dengan judu adamu, ada dan tak ada serupa. Ya, dia puji dengan caci serupa je. Baru dia akan terbuka dengan Tuhan. Buat rahsia tu, sir. Tuhan tak akan bukaan dan kalau kita ikut syarat-syarat dia. So padamkan, buangkan pandangan makhluk, gantikan pandangan Allah. Buangkan perasaan makhluk nak menghadap kita, gantikan yang menghadapnya Allah Ta'ala kepada kita. Kita mana lepas pada dia kan?